So itulah Reni, tahniah Reni tahniah first time buat IVF dan berjaya. So sebelum ni Reni sepanjang mencuba untuk TTC tu, macam mana Reni punya perjalanan sebelum datang kat Sofia? Reni dah try apa, makan ubat? Tak ada lagi, cuma mungkin macam ingatkan kan kalau macam ni kan ada anak, pernah ada anak, so ingatkan cek kesuburan suami lah. Tapi pokoknya bila cek Reni lah yang bermasalah kan, sebab rahim tinggi kan. Betul, ada PCOS pula kan. So PCOS ni dia banyak telur. Macam Reni hari ni dia telur banyak, tapi banyak yang tak matang, telur tak sihat. So dia tak membesar jadi embryo macam ni lah. Jadi masa Reni buat keputusan tu, macam mana Reni boleh decide nak terus pergi IVF? Tak nak apa orang kata, sebab jenis kita macam busy kan. So tak nak fikir macam tak apalah, sakit-sakit biarlah macam tu. Tapi tak sakit pun. Tak sakit pun. Sebelum buat tu kan kita selalu tengok kan, sakitnya cucuk hari-hari, tapi tak sakit. Seriously tak sakit. Tengok orang kan lebam-lebam kan, tapi memang tak sakit.